Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekecohan, kekacauan, porak-peranda yang berlaku di dunia ketika ini seharusnya menjadikan kita lebih bertakwa, lebih beriman, lebih percaya terhadap Al-Quran kerana kisah-kisah dan sejarah-sejarah yang disampaikan kini berlaku kembali. Mengulangi segala-galanya dan kita ketahui Allah yang Maha Berkuasa. Kezaliman-kezaliman ketua-ketua kuku-kuku besi yang menzalimi orang yang lemah, merampas hak orang lain dalam keadaan mungkin mereka menggunakan kuasa mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Allah yang Maha Berkuasa bagi kita yang beriman, kita ketahui, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan membalas mereka. Kita akan teruskan dengan ketakwaan kita, mohon perlindungan. Moga-moga kita tidak ditindas oleh orang-orang yang zalim, yang jahat, yang dengki, yang khianat ini, yang tidak amanah. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.